Ni apa ni? Tempoyak? Tak 5. Mana muda ni? Yang ni baru bubuk. Keluar daripada kulit kita keluar peti. Ku tidak lupakan janjimu. Waktu pertemuan tiada. Assalamualaikum and good morning YouTube. Pagi ni kita ada ride mencari jamu dan juga ulam di Pasar Tani Temerloh. Kalau nak tahu apa Cikgu Fariza cari, follow video aku sampai habis. Tapi macam biasa, support channel aku Breakfast Ride. Jom on the bike, layan. Dari cinta lautan jiwa, satu penzahiran rasa jelas di mata, satu lagunan di pentas dunia. Lukisan yang tidak berbingkai dan bahasa yang tak ternilai, kita renangi bersama lautan nikmat sampai ke pulau segala keramat. Marilah kita pulang, hidangkan lagu kasih sayang, hilangkan keraguan, terangkan kegelapan. Apa yang ada di langit dan bumi adalah suatu curahan cinta kita tak terperi. Aku hanya menumpang kasih, melihat keindahan, menjamak kebahagiaan, dan berterima kasih atas kurnia yang tak terhingga.
Okey, Alhamdulillah guys, kita dah sampai di Pasar Pagi Temerloh. Pasar Pagi Temerloh ni ada setiap hari Ahad, bermula dari 7 pagi sehingga 12 tengah hari. Macam-macam ada dijual di Pasar Pagi Temerloh ni. Tapi yang paling special ada jual seperti jamu-jamu dan juga daun-daun ulam yang hanya didapati dalam hutan. So pada mereka yang berminat boleh datang ke Pasar Pagi Temerloh setiap pagi Ahad. Apa buat? Bismillah. Ni siapa?
ni. Daripada motor tu decline lama. Dia cakap dia cakap pukul 10 pasar dah habis. Ada lagi lah, pukul 12 lagi. Pukul 12. So aku pernah pergi patah balik sana, pukul 12 ni lagi. Lepas tu Pukul 10 tu kedai ni nak pergi tutup dah habis. jam rapet tutup lah kot. Aku bahas je. Jangan. Kau dekat je kat situ. Saya Kau pada rumah 12 minit je. Tapi kebetulan tadi kenapa lambat? Saya kunci rumah tak jumpa. Sebab nak nampak semua ni. Tidak nak nampak. Cuba tak nampak. Cantik pokok ni. Tengok pokok-pokok. Tadi masa kita datang situ tu kan, dia punya walkway tu cantik. Dia pelapor. Lampung tu ebek. Boleh. Okey. Bismillah. Hop, bismillah. Alamak. Pergi. Peace. Tak nak duduk depan. Masak tu yuk. Kalau jatuh pun
air je. Kau belah sana ni, kau belah sana. Kau sana. Kau kanan, kanan. Belakang ada. Lagi. Belakang. Mak, cukup tak? Ada dua tapi lah dia kena split lah. Boleh? Buat tapi kena Tak, saya ingatkan nak bagi seimbang. Tak boleh bagi. Vietnam, George. Cikgu mana? Cikgu. Tanya. Pasal bodoh dah. Dia kalau tengah hari kurang kalau orang sikit. Tadi hari cah dia balik kan. Tadi tak boleh berkeli, nak bersisih pun tak boleh. Ambil gambar, ambil gambar. Terpenuh, ambil gambar. bagi handphone. Bagi handphone. Ya. 3, 1, 2, 3 lah 1, 2, 3. Yes. Dia nak shoot. Impak dia kuat je. Impak ni. Impak. Nak laju mana? Tak congek ke? Kalau yang muar tu besar ke lah. Weh, ni tak selamat. Dah buat tak rasa. Tak rasa lah. Alah, aku rasa ni tak dalam lah. Kita beli pun tak dalam. Tak. Buaya. Dinai tu ha.
Gate penuh. Speed pun 40. Patutlah. Tu tersedu-sedu mesin ni. Patut tampal ni je bang kat sini QR. Oh, perlahan-lahan. Perlahan bagi depan tu. Hop. Wow. Sabar laki saya. Okey, nombor 2 isteri dia. Nombor 2 isteri dia. Sanjay nak tengok nak pergi lepas. Okey, ni di isteri dia. Hemat depan sini. Hemat sini, hemat. Depan sini. Jalan dulu. Jalan dulu. Haji. Orang lain datang penat. Haji. Dah. Jalan. Yang ni tak boleh ha. Jangan. Yang ini aku sendiri. Ada kena campak masuk dalam sungai. Ajak. Sangkut tajam. Jangan lupa pula pakai jaket dia berbalik pun tu. Sini. Dah. Bagi kan lupa. Ha? Duit. Bagi. Bayar dulu. Ha. Bayar dulu. Bayar apa? Ha? Bayar apa? Bayar bot lah. Oh, dah dibayar. Yalah, bayar balik ke dia. Nak atas nak panas. Simpan je. Panas. Ha, 3 orang. 3 sekali ya. Ha, 3 orang. 1, 2, 3. 3 orang. Betul kan? RM7 kan? Ha, 7 kan 3, 21 lah. Ha, cukup. Jom. Naik bot lah, bukan berenang pun. Jom. Dia anxiety. Dia orang. Ha. Aduh. Terlok ah. Ke depan. Yang botol. Dia bagi kawan saya nak semarang sini. Dia datang dia tak nak beli barang. Okey guys, selesai naik bot Sungai Temerloh Pahang. Kita makan tengah hari di Patin Kancil di tepi Sungai Temerloh. Ada 2 restoran ikan patin tempoyak yang famous di tepi Sungai Temerloh ni. Yang pertama Patin Tempoyak Kancil dan yang kedua Patin Tempoyak Bangau.
So hari ni kita pergi patin tempoyak kancil. Terima kasih kepada Big Boss Fazrin kerana payung kita makan tengah hari ni. Makan je dia. Makan tadi. Badan makan tu. Badan makan tu. Dia sampai. Okey geng, ada dua perbezaan antara patin tempoyak kancil dan juga patin tempoyak bangau. Untuk patin tempoyak kancil ni, dia punya kuah dia agak cair dan juga pedas. Bagi patin tempoyak bangau pula, kuah dia tak cair, pekat tetapi rasa manis. So pada mereka yang tak mau rasa muak, dia akan pilih patin tempoyak kancil sebab dia rasa pedas. Untuk kepala dan ekor harganya RM18, manakala badan harganya RM17. Aku bagi rating 9/10. Memang sedap kalau datang sini.